Tapi dalam bab 5, kalau macam saya sebagai penilai ke, supervisor ke, tidak lagi mencari apa makna, tapi apa yang kita faham dengan apa yang telah kita temui itulah. Kita melihat pula apakah perbezaan antara bab 4 dan bab 5. Kenapa saya kaitkan bab 4? Kerana dalam bab 5, setiap yang kita discuss tu, dia adalah kena selari dengan bab 4, selari dengan data kita dan selari dengan objektif yang kita nak tahu. Jadi bab 4 ni dia akan melaporkan apa yang ditemui. Manakala bab 5 dia menjelaskan makna dan sumbangan dapatan tersebut. Bab 4 tu hanyalah raw data dan bab 5 dia akan menjelaskan setiap makna dan sumbangan tersebut. Contoh bab 4 adalah analisis data menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tahap sokongan keluarga dan kesejahteraan psikologi. Dia cuma letaklah berapa tahap tu. Okey, responden yang melaporkan tahap sokongan keluarga tinggi dapat mempunyai skor kesejahteraan psikologi yang lebih baik. Dia cuma cakap tentang tahap tersebut. Tapi dalam bab 5, kalau macam saya sebagai penilai ke, supervisor ke, tidak lagi mencari apa makna, tapi apa yang kita faham dengan apa yang telah kita temui itulah. Nak belajar dengan pakar akademik dari universiti terbaik? Tekan link di bio.